Alhamdulillah, sedapnya tidur. Dah lama aku tak balik ke kampung. Ya Allah. Ya Allah. Bestnya, sejuknya udara dekat sini. Ya Allah. Dulu time isteri aku ada, mesti dia tolong aku berkebun. Sekarang sorang-sorang kat sini. Ayah, ada apa-apa Amir yang boleh bantu ke? Tak payahlah, kau kan jijik dengan tanah. Kau kan tak nak berkebun dengan ayah ni. Kau kan orang bandar. Mungkin Amir dulu tak suka berkebun. Amir jaga kebersihan, tak nak pegang-pegang tanah ni. Tapi itu dulu. Tapi bila ibu dah tak ada ni, Amir rasa bersalah. Amir nak bantulah apa yang boleh dekat ayah. Hai. Lah, kau ambil ni, buat hal ni. Tolong ayah. Ayah. Aduh. Ya Allah, ini mainan arwah mak kasih aku dulu time kecil. Ya Allah, teringatnya aku. Rindunya aku. Ya Allah, ini mainan aku. Mak aku kasih dulu. Ya Allah, aku minta maaf mak. Aku minta maaf tak sempat berjumpa dengan mak. Ya Allah, aku teringat arwah mak aku. Ini diary siapa? Dah kata diary mak lah. Ya Allah, diary daripada mak. Ya Allah, yang untuk aku ke? Ya Allah. Amir, mak tahu anak mak baik, tapi dunia ni kuat dari hati Amir. Mak doa satu hari Amir akan rasa sunyi dan rindu pada Allah. Masa tu mak tak ada pun tak apa, janji Amir pulang pada dia. Amir, yang time hujan ni, mak selalu teringat pada Amir. Masa Amir sakit, Amir selalu minta bubur kat mak. Mak terus buat. Rindunya kat mak. Mana Amir selalu ni? Masa mak nazak tu, Amir gimana? Mak selalu teringat. Panggil nama Amir, suruh balik. Amir mana? Mak call tu mana Amir? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Assalamualaikum mak. Mak apa khabar? Mak, Amir minta maaf. Mak, Amir banyak salah dengan mak. Kenapa mak tinggalkan Amir dahulu? Amir banyak salah, banyak dosa, banyak buat kesilapan dengan mak. Amir minta maaf sebab Amir lambat untuk datang dekat mak. Ya Allah.